Kalau hampa dah bosan dengan cucuk udang, cucuk jagung, cucuk bawang, apa kata cuba cucuk crab stick? Isi ketam dia memang selambak and cucuk dia very soft pondan-pondan kat dalam and sangat-sangat crunchy. Mula-mula masukkan 3 cawan tepung gandum, 1 biji bawang besar, hirisan 2 biji cili merah dengan carrot. Lepas tu masukkan tauge dengan kucai sikit. Untuk ikan bilis ni ambil segenggam, lepas tu tumbuk-tumbuk bagi lumat. Next, 1 sudu cili kisar, perasa gula garam. Nakkan cucuk tu lembut, letak 1 teaspoon baking soda. And last sekali letak crab stick. Kalau hampa suka banyak, boleh letak lebih. Aku pakai 1 paket crab stick tu. Untuk air ni, try masukkan sikit-sikit dulu, 1 cawan. Kalau pekat, tambah lagi air. Kalau cair, tambah tepung. Sampai dapat konsistensi yang macam ni. Panaskan minyak and dah boleh start menggoreng. Masa goreng nanti, crab stick ni akan mengembang tau. Time tu macam-macam bermain di fikiran. Apa benda lah yang aku goreng ni? Tak apa, jangan takut. Sebab bila dah angkat toast nanti, dia akan kecut macam biasa. Cucuk crab stick ni favourite aku. Sedap. Rasa ketam tipu dia tu. Kalau hampa ada jagung dekat rumah, boleh try kawinkan daripada dua ni, crab stick dengan jagung.